Bermakna nak liqa dengan Ta'ala, nak dapat satu nikmat besar di akhirat. Wujuhun yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ila ia melihat. Melihat betul tuan, tapi bila kaifin walan hisara. Tidak ada satu kaifiat yang sama dengan makhluk. Tetap dasar dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu dasar tetap. Mana tidak layak makhluk yang lemah, yang daif nak serupa dengan mana zat yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha hebat. Ya, itu nikmat paling besar. Baik. Mana dia kena mati dulu. Masuk ke syurga baru dihidangkan nikmat paling besar, yang mana nikmat yang kalau dapat nikmat lain pun hilang. Sebab sebelum tu mengikut riwayat Allah Ta'ala test. Allah Ta'ala bagi satu nikmat syurga, wah dia ingat paling hebat nikmat syurga tuan. Bila Tuhan tunjuk yang lain ni, dia nak yang lain. Ya, maka Allah Ta'ala janji lepas ni jangan minta lagi. Lepas ni tak minta ya Allah. Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi tuan. Menandakan nikmat syurga tu makin hebat, makin hebat, makin hebat. Ya. Allah sekali bila Tuhan buka dia tajalli, dia pun buka, Tuhan tanya nak lagi, dia kata tak nak. Mana kemuncak dia ialah dengan Tuhan.